Soalan saya nak tinggalkan sebelum nak tanya sebelum kita end adalah, dalam banyak-banyak orang yang telah mengucap kalimah syahadah daripada yang bersama Firdaus Wong, bangsa apa yang paling ramai mengucap syahadah? Bangsa apa ya? Bukan dalam dunia, tapi in terms of bro punya experience saja. Oh, saya ada good mixture of Mak Saleh, saya ada good mixture of Chinese, saya ada good mixture of Indian. Susah saya nak cakap. So saya tak mengkategorikan senang dan susah untuk berdakwah ni kepada kumpulan bangsa ataupun agama tertentu. Sebab dia kembali kepada satu hakikat bahawa mereka tu adalah manusia. So, adakah agama sebelum tu influence mudah atau susah untuk convert dia kepada Islam? Agama itu akan influence kepribadian seseorang. Sebenarnya kita sedang deal dengan kepribadian orang tu berbanding dengan agama dia tu. Oh, I see. Tapi dia punya kepribadian tu influence oleh agama. Dia simple lah. Kenapa ada sarjana Kristian yang at the peak yang dah jadi pastor? Mereka boleh masuk Islam. Tapi orang yang tak pernah jadi pastor, yang Kristian biasa, masih tegar dalam Kristian. Faham.